Walaupun harga emas jatuh, gram emas kita tak turun pun. Itu adalah ayat keramat ejen-ejen emas lah. Dan saya yakin ramai yang akan mempersoalkan, adakah ayat itu hanya semata-mata nak sedapkan hati sahaja? Ialah harga tengah jatuh, nilai simpanan kita pun jatuh lah. Dulu kita beli masa harga 1 gram RM700. Sekarang 1 gram nilainya dah bawah RM600. Jadi itu adalah perbezaan antara pelabur dan juga penyimpan. Mindset. Sebab mindset seorang pelabur memang nak targetkan keuntungan. Mereka melihat harga emas berapa. Tetapi penyimpan ini, mereka melihat berapa jumlah emas simpanan mereka. Dah ada 1 gram, mereka target 50 gram sebagai contoh. Ada sahaja peluang untuk menambah bilangan gram emas untuk mencapai target simpanan emas mereka, mereka akan tambah. Pernah membeli pada harga 300, 400 pun pernah, 500 pun pernah, RM700 pun pernah pun saya beli. Bagi saya tak perlu nak sedapkan hati pun. Sebab as long as saya ada peluang untuk menambah simpanan gram emas simpanan saya, dan juga selagi mana gram saya tak kurang, saya tak perlu nak sedapkan hati pun. Pernah lah ada ketika mana saya terpaksa jual simpanan emas saya. Pada waktu itulah yang betul-betul menyakitkan hati saya. Bukan ketika mana harga emas jatuh. Saya yakin ramai daripada penyimpan emas yang boleh relate dengan apa yang saya cakap ni. Jadi itulah mindset seorang penyimpan emas. Kalau harga emas jatuh, mereka lagi suka. Kita ada peluang untuk mendapat gram emas dengan lebih banyak dengan bajet yang sama. Sebelum ini RM600 tak dapat 1 gram pun. Sekarang RM600 dah dapat 1 gram lebih. Sebab itulah mentor saya ajar, masa harga emas jatuh, itu adalah masa yang terbaik untuk borong emas dengan lebih banyak. Given that kita ada bajet lah. Bagi saya, kita tak perlu nak menghentam pun strategi masing-masing ni. Pelabur ada strateginya, penyimpan ada strateginya. Penyimpan tak boleh nak relate dengan apa yang pelabur cakap. Dan pelabur pun saya yakin memang mereka tak boleh nak relate apa yang penyimpan emas ni cakap. Apa yang penyimpan emas ni ajarkan. Penyimpan ini, dia punya strategi dan naratif ni sangat berbeza dengan pelabur punya naratif. Sedangkan masing-masing akan dapat manfaat daripada pembelian emas mereka. Mengikut cara masing-masing lah. Jadi anda yang baru membeli emas, anda perlu faham perbezaan antara pelabur dan juga penyimpan. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, tekan link di bio, nanti saya bantu apakah strategi yang terbaik untuk anda.